Ramai suka kejar conversion kat dunia, tapi kita jarang nak letakkan effort untuk kejar conversion dekat akhirat. Siapa yang selalu fikir benda-benda macam ni? Ramai antara kita yang suka buat konten setakat kejar conversion, FYP, kejar view, kejar like, kejar conversion dalam bentuk sale kat dunia saja. Tapi kita tak terfikir macam mana daripada konten yang kita buat, kita boleh dapatkan conversion untuk bekalan kita dekat akhirat. So kalau nak buat benda macam tu, kalau nak buat konten yang boleh bagi kita conversion dekat akhirat, ada teknik-teknik je dan ada elemen-elemen dia yang kita perlu titik beratkan supaya konten yang kita share tu nanti akan dapat bagi kita conversion di akhirat juga. So macam mana nak buat? Pertama, pastikan kita bukan setakat share konten trending sahaja, tapi pastikan dalam konten trending kita tu ada benda-benda yang bagus yang kita boleh share, yang boleh jadi manfaat kepada orang lain juga. Nombor dua, kalau you all professional kat luar sana, you all ada banyak pengalaman, you all ada banyak ilmu, you all tahu nak selesaikan masalah orang, jangan lupa buat konten yang boleh bantu orang lain selesaikan masalah dia juga. InsyaAllah dengan memberi kesenangan kepada diorang, you all juga akan dapat pahala dan ganjaran hasil dari konten yang you all buat. Nak belajar lebih banyak lagi tentang benda-benda macam ni, jangan lupa jumpa saya dalam kelas Content Creator Muslimah. Dekat situ kita akan share macam mana cara nak buat konten yang bagi you all conversion dekat akhirat.